Di sana dia kata, di sini aku nak menegaskan, di sana tidak ada mazhab yang disebut sebagai mazhab Wahabi. Di sana, di sudut realiti ini yang berada di dalam dunia ini, tidak ada suatu mazhab yang disebut sebagai mazhab Wahabi. Sebab itu, bila ada golongan yang nak ajak orang kembali kepada sunnah, itu bukan benda baru. Sebagaimana perkataan bid'ah tadi bukan benda baru. Mengajak manusia kembali kepada akidah salaf ini bukan kita yang mula-mula. Ulama-ulama dulu dah buat. Setelah melihat penyimpangan demi penyimpangan, penyelewengan demi penyelewengan. Selepas Rasulullah wafat saja timbulnya beberapa penyelewengan. Wujudnya nabi-nabi palsu. Di antaranya Musailamatul Kazzab. Individu mengaku nabi palsu dan maklumat-maklumat yang palsu. Lepas tu lahirnya imam yang empat ni, bertambah-tambah maklumat-maklumat palsu yang sampai kepada mereka. Lalu mereka ajak orang berhujah, berdebat menentang golongan-golongan bid'ah. Jadi yang bawa sunnah ni bukan orang sekarang, kita yang mula-mula. Dan bukan kita ini suatu gerakan baru yang menyimpang daripada apa yang dilalui, apa yang dibuat oleh imam yang empat. Hadirin sekalian, kalau kita baca di dalam kitab ini, kitab apa ni? Banyak, saya buat kitab risalah kecil-kecil ya, supaya senang nak rujuk. Al-Bid'ahul Munkarah. Bukan Aziz Bah yang tulis ha? Bukan Syekh Saleh Utsaimin yang tulis ha? Bukan Syekh Fauzan yang tulis, bukan Albani yang tulis ha? Sebab apa saya sebut individu tu? Saya bawa buku imam ulama ini, individu ini bermazhab Maliki. Maknanya dia berpegang pada mazhab, salah satu daripada mazhab yang empat, iaitu Dr. Wahbah Zuhaili. Dan dia pernah mendapat tokoh Ma'al Hijrah di Malaysia selepas Dr. Yusuf Qaradawi. Dia dah meninggal dunia. Seorang ulama daripada Syria, salah seorang ulama antarabangsa yang diiktiraf. Saya nak sebut dalam buku ni, dan saya pun dah baca habis buku ni, dah mengajar beberapa tempat, alhamdulillah dah tamat. Saya nak ambil sedikit apa yang disebut dalam buku ini tentang latar belakang imam yang empat. Dia kata, wa ubadiru ilal qawli kadzalika bi annahu laysa hunaka mazhab wahabiyyin la fil aqidati wala fil ahkam syar'iyyati. Di sana dia kata, di sini aku nak menegaskan, di sana tidak ada mazhab yang disebut sebagai mazhab Wahabi. Di sana, di sudut realiti ini yang berada di dalam dunia ini, tidak ada suatu mazhab yang disebut sebagai mazhab Wahabi, la fil aqaidi wala fil ahkam syar'iyyah. Tidak di sudut akidah. Ini akidah Wahabi. Akidah Wahabi ni mujassimah, mumassilah, musyabbihah, mentajsimkan Allah, mengatakan Allah Ta'ala sama dengan makhluk, sama dengan baharu. Tak ada. Dia ni masih berpegang kepada mazhab. Dia kata tak ada mazhab yang dalam bab akidah disebut akidah Wahabi. Wala fil ahkam syar'iyyati, tidak ada juga fiqh Wahabi. Oh, ni tengok, nak kenal Wahabi ni senang je, semayang macam Ultraman. Ada orang sebut macam tu. Sedangkan dalam akidah tidak ada akidah Wahabi, dalam fiqh tidak ada fiqh Wahabi. Kalau kita kata orang Mekah, dia mazhab Hanbali. Saya nak ulang sikit yang saya sebut semalam. Ada orang kata kalau kita belajar 4 mazhab, contohnya sembahyang 4 mazhab. Satu mazhab macam ni, mazhab Syafi'i. Takbir macam ni, satu mazhab. Kalau mazhab lain pula macam ni, mazhab ketiga macam ni. Sampai berbelit-belit, akhirnya tak sembahyang, dia kata, sebab berguling atas sejadah. Itu dah bahaya belajar 4 mazhab. Padahalnya saya belajar 4 mazhab, bahkan di luar daripada mazhab 4 pun kita belajar, tak ada seorang pun daripada malana-malana saya ni berguling dalam masjid. Kami sendiri pun tak berguling dalam masjid nak sembahyang ni, sebab campur mazhab. Tak. Kita belajar, dan ketika kita nak beramal, kita peganglah salah satu daripada mazhab yang 4. Yang keduanya, yang lebih melucukan, bila sesuatu percakapan berdasarkan kepada andaian.
Pertamanya dia sendiri tak faham, merosakkan diri sendiri. Yang keduanya merosakkan orang ramai yang belajar. Tadi semasa minum pagi tadi ada sahabat-sahabat sebut, sebab apa? Dia masa kecil-kecil tu dah dengar lah, kenapa bila semayang kita disunatkan, digalakkan buat macam tu. Saya baru dengar tadi ni. Saya jarang saya makan, saya ketawa. Saya serius lah makan ni, perut pula tengah lapar. Tadi tengah makan saya ketawa, ada sahabat sebut semayang ni kena buat macam ni. Sebab apa? Saya duk baca kitab, ada pandangan bukan hadis. Hadis ni ulama ambil buat kesimpulan sama ada atas dada, bawah dada, bawah pusat, tu jelas kan. Tapi buat macam ni ada andaian kata, sebab yang andaian yang selalu saya dengar, hati kita duduk dalam, nak tutup hati, takut syaitan was-was. Jadi supaya dia tak boleh cocok hati kita, kita tampal macam ni. Kita tampal, kita tutup sampai dua tangan. Oh, saya kata letaklah papan ke. Tadi lagi syaitan tak boleh cocok. Kalau andaian tu dia boleh bagi andaian, kita pun boleh bagi andaian. Letak papan ke, besi ke, kayu sini kan. Oh, syaitan tak boleh cocok. Nak cerita ni, ini satu rekaan andaian dia. Cuma andaian yang tak pernah saya dengar, Nabi tak sini, sebab kalau orang kafir mari, dia pegang pedang ni duduk di sini dah. Pedang duduk di sini. Kalau orang tengah mayang tu, orang kafir datang terus jantas lah. Jadi anak murid duk dengar ni, hebat tu guru kita. Semua benda yang dia cakap, semua dia ada alasan. Islam ini rosak kepada ada andaian-andaian yang macam ni, disebarkan oleh golongan-golongan tertentu, dipercayai dah pula ni. Bukan tuan-tuan lah, anak murid mengaji tu dia percaya. Ini pok-pok doktor, pok-pok PhD ni mengajar orang. Satu ketika dia mengajar kitab Jawi. Dimasuk boleh, bila nak buat bubur Asyura tu dibolehkan masuk kucing. Anak murid tanya, bubur Asyura bubur kucing? Bubur Asyura masuk bubur kucing? Ni pok-pok PhD ni, dia kata mengajar kitab Jawi. Lepas tu anak murid Tok Bilal ni pun tengoklah kitab tu, kucing tu boleh makan ke? Tok Guru, Ustaz, dia kata kucing ni di negeri Arab boleh makan. Orang campur dalam bubur Asyura. Tengok kitab tu tulis kacang. Dia sebut golongan PhD mengajar orang salah baca kitab. Kena sebutlah siapa PhD yang buat macam tu. Jangan kamu reka. Saya nak tolong, sampai nak mengajar, saya nak jawab balik ni. Ada tuduhan-tuduhan palsu ni yang anak murid boleh percaya ni. Mana ada kitab sebut macam tu? Tak ada tok guru yang ustaz PhD yang baca salah macam tu. Dia buat andaian, dia kata orang yang buat. Dia buat andaian, dia kata orang yang kata. Sebab tu baru ni saya jawab yang 5 orang tok guru yang diangkat menjadi ulama. Mula-mula angkat jadi tok guru, lepas tu angkat jadi ulama. Jadi dia cakap apa saja pun betul lah, kerana tak ada orang sanggah. Dia rosak masyarakat kerana andaian-andaian yang palsu. Dia orang ni buat macam ni, dia orang ni buat macam ni, padahal orang tak kata, dia yang kata. Itu di antara sebab kenapa kitab Syarah Usul Sunnah ini menjadi pilihan.